Awal panggil beli rotary, beli number. Number dia ada lebih kurang 6 number lah. Satu kertas lah. Satu kertas tu lebih kurang 100 baht. Apabila dia nak keluar hari 1, ya, hari 1 bulan tu lah. Macam hari ni, bulan ni nak keluar hari 1 atau hari kedua. 1 bulan 2 kali. Tengah bulan sama dia keluar. Kalau kita beli 100 baht, kalau number tu dia keluar, kita dapat 1 juta. 1 juta. Itulah orang Thailand dia suka lah buat main judi, beli number-number. Percayaan orang Thailand. Ada mungkin nak tanya sikit, SIM card Thailand ada yang nak tak? Ya, abang pukul roaming. Saya bawa SIM card Thai. Siapa nak kan, bagi tahu. Satu SIM card 200 baht. Boleh main limit 7 hari lah. Maksimum dia. Siapa nak boleh bagi tahu. Sekarang tak nak tidur. Nak rehat dulu. Kita dekat Hadiai. Bus. We stop for lunch. Cakap Malaysia je, lebih kurang. So this is our accommodation, 80k Garden Hill, Hadiai. Bus. Tired. Later. Kita kat mana? Welcome to Thailand, Hadiai. Taklah lepas ni apa nama dia? Lituk Garden. Welcome to Lituk Garden. Where ada You kereta? guys have to come. One of the busiest place in the Thailand. Banyaklah kau busy. Apa Lituk? Lituk Garden. Ni oh, ingat salon. Lelaki baru nak salon. Salon apa ni? Urut kaki lah weh. Aku kat kaki kau tak boleh foto kat KL ke? Alamak, Watson lah. Aku nak masuk Watson. Same dia. Korang nak pergi mana? Kejap. Aku nak jalan je. Hey Watson. This is the night market. It's quite similar. It's nothing like weirdly or differently different from the one we have back home. Sama je. Kat sini kan kau jalan 5 tapak jumpa orang Malaysia. Ada 5 tapak jumpa orang Melayu ini. Kau nak pergi masas ke ni? Confident je, siapa nak masas? Ulu tak apa gagai. Member ni gelak-gelak. Tadi Semua drama je. Ini rombongan budak sekolah. Ni yang jalan lagi. Rombongan budak sekolah.
kamera lah. Wah. Bas kita mana Mana bas kita? Bas dua ni. Oh, ni bas 2. Amboi, dia siap piknik macam pada Sabina kau ya? Tak, dia cantik lah. Tak apa lah. Kau ring aku gelandangan lah. Gelandangan. Dia kecil tolong. Oh, sedap air pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kau ni full step lah ni? Oh, tak tahu lah. Tak check. Dah ada orang. Allah. Ini market. Pagi makan pack food, nasi goreng, ayam goreng. So today supposed untuk pergi market and shopping. I don't know. Kita ikut je lah. I'm so sleepy. Night. Oh, semalam pergi night market pukul 1 balik. Tadi kita pergi Erawati. Sekarang kita pergi Kaisorn. Bahaya weh, bahaya. Jadi lempeng korang. Gajah pun naik minyak. Orang banyak hal. Dia dekat Changpuak Camp. Dia ambil gambar gajah. Takut. 嗱，你唔可以用呢度玩嘅，欣。人哋呢度有人哋喺度。係啊。係啊，聽到未話？聽到未話？呢度人哋喺鬧你啊！呢度講。Now we are at Kelongnya Seafood Buffet. Makan buffet. Orang tu kata makan sampai apa? Makan sampai sehari. Makan sampai mengesot. Makan sampai mengesot dia kata. Kenyang sampai mengesot. Nampak tak? Nampak tak rombongan kita? Loh. Belum. Can you see that? Samila Beach.
that. Oh, it's it's inverted. Songla City. Now we are at Asian night market. So we have like this upper level where they sell food, like a food court, I don't know, stall thingy. And underneath there's a dataran square where you can lepak-lepak. Underneath there, bawah tu is where they sell some barang-barang baju and watches. And they are playing lagu Melayu. Apa lagu tu? Alah amboi-amboi tu. Lemak manis. Those are my people. I look ridiculous, right? Like ridiculous. I'm full. I don't know what I want to eat. I just want to jalan-jalan. Rushing this hotel lounge because I don't want to walk. I just want to lepak. So there's a lounge here that I can sit, and people drinking at the back. Yeah, just lepaking. Big B Garden, Hat Yai. Oh. Shopping. Ada garden lah. Habis tak tahu lah. Tempat toilet ke apa ni? Ni apa? Rumah lebah ke? Lulut. Kelulut. Takutlah. Lulut tak makan pun, tak gigit. Oh. Dia memang single bee. Beehive. Mengantuk. Tepi. Kau confident je buka kan? Dah beli ni dia tak marah. Yalah, kita dah beli kan. Kalau tak beli tu dia marah. Tapi aku takut tu kalau dia tiba-tiba berdiri pula. Hinggap kat cuak agak tu. European honeybee. Oh, ni semua rumah dia kena buka lah ni baru nak tengok. Baru nampak dia punya bee dia. Ada tadi. Tadi buka, ada tadi tak boleh. Yang larang kesepian, haruskah kita mencari suatu senja dalam kepedihan.
Kita dekat Danok. Danok no. Danok no. Tapi tak ada sign apa-apa. Tapi we are in Danok. So I think itu kedai untuk beli beras. And they have this another 7E beli burger. Supaya tak kena langgar. But I'm not buying anything sebab duit cash aku dah habis. Lucky going home. Tapi kat sini okay, boleh bayar pakai Touch 'n Go, boleh bayar pakai MAE. It's super convenient. It doesn't feel like being outside of Malaysia at all.